Awak fikir awak siapa nak buat macam tu? Siapa saya nak buat macam tu? Awak ni kan, depan saya belakang alim, rupanya belakang saya pasang jantan lain lah. Patutlah dengan saya ni bukan main dingin ni, rupanya awak kemaruk dengan jantan lain. Awak jaga sikit pula awak Tak betul apa saya cakap kan? Ni bukan pertama kali tau saya nampak awak macam ni. Banyak kali dah saya nampak awak dengan jantan tu lah. Yes, memang saya tengah kemaruk dengan dia. Kenapa? Sekarang awak tahu kan kenapa saya marah sangat awak macam tu? Imran, awak tahu tak saya tak pernah pun suka kat awak sebenarnya. Apatah lagi nak kena bertunang dengan awak. Ni semua sebab apa tak? Kau tak saya dah lari dah. Sini kau tak luka kau. Ni parah sangat ni. Jom pergi hospital. Jom pergi ICU, jom. Orang betul-betul ni. Kau main-main pula. Kenapa? Nampak macam melawak ke? Parah ni. Memanglah parah ni. Kau dah tahu dah siapa yang pukul kau ni? Manalah aku tahu, Man. Kalau aku tahu asal, kau nak pergi pukul dia. Come on lah. Kalau aku dapat dia, bukan setakat bibir dia hilang. Nyawa dia pun hilang aku buat. Ajak, aku ambil alamat. Nak? Dia ni. Dah lah aku mengalah dengan punchline kau ni. Yang bukan-bukan lah. Habis tu? Tak jadi nak hilangkan bibir dia. Saya nak tanya, apa hubungan you dengan Noah? Hubungan saya dengan Noah? Kita orang rapat. Hubungan you dengan Noah rapat? Maksudnya, you kekasih Noah ke apa? Kalau yang tu, coming soon. Hah? Sebenarnya saya ada benda nak beritahu kat awak, Noah. Mulai lepas ni, saya tak nak lagi awak ganggu saya, Noah. Anggap je kita tak pernah kenal selama ni. Apa yang saya buat dekat awak sampai awak benci sangat dekat saya ni? Abang ni dah kenapa? Tindakan abang kali ni dah betul-betul melampau lah. Apa yang melampau sangat ni? Cuba terang. Mana lelaki yang sayang Marisa, yang faham Marisa? Mana suami saya yang saya kenal dulu? Abang ni dah gila ke apa? Astagfirullahaladzim.